Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada sekawan Raja Wali dari Kumpulan Pengangkat 2. Jadi untuk amali masakan rimba. Masakan rimba wadah yang kami hasilkan ialah nasi ayam goreng kunyit. Okey, untuk nasi baik. Nasi. Jadi nasi kami bagi porsi secukupnya untuk encik. Jadi main rasa utama dalam nasi ini adalah dengan berserta sambal. Ya. Baiklah, terusnya kita ada side dish iaitu kentang goreng. 7 orang 7 friend. Ya, tengok. Jadi inilah side dish dia, kentang goreng. Okay, terusnya Okey, untuk menyeimbangkan menu ni sebab dia ada masakan yang berminyak yang tak berminyak kan. Jadi kita ada jugalah buah-buahan dan ada sedikit sayur-sayuran untuk seimbangkan makanan. Seterusnya lauk, kami masak lauk ayam kunyit dia sebab bila kita dekat hutan kita susah nak dapat santan ataupun apa-apa. Jadi ayam kunyit adalah menu yang paling ringkas dan digabungkan sekali dengan sayur. Baiklah, jadi untuk hiasan kami guna hiasan dan minuman. Hiasan kami petik daripada bunga mawar dan juga kami potong cili serta air limau samping. Okey, kumpulan 1 boleh tanya satu soalan kepada kumpulan 4. Satu soalan saja. Kenapa kita banyak? Dalam etika penyediaan makanan, kalau nak letak hiasan seperti bunga, kita kena pastikan bunga tu tak ada racun. Jadi adakah pasti bunga tu tidak beracun? Cuba makan. Macam mana saya nak rasa ni? Sudu tak ada. Sudu. Saya mewakili Cik Dem untuk merasa. Betul ke tidak? Balik kenyang ni. Cik Dem boleh menilai melalui riak muka saya lah. Cik Dem tak dapat rasa kan? Apa nama dia? Ayam penyet? Bukan bunga yang merah je Cik. Bunga pisang macam ni. Cik Dem memang macam ni ke? Sambal dengan sedikit sambal. Ada sambal sikit. Sambal dia kan? Ya, okey cik. Bunga yang merah tu. Kentang basah. Kentang. Okey. Ui, dah. Okey. Okey, boleh.